Teres. Senyum guys. Mana besok? Alah. Dia. Ya, itu paling senang. Dia sengaja tu, dia sengaja. Nak menyanyi lagu UIT. Kami UITM Negara Okay. Sama pula. Cepatlah. That is job creation. So we want you to enroll in the job market. Itu yang berlaku di Jepun, itu yang berlaku di Korea, negara yang sudah maju. Dia macam kerja bagus. Dia akan memang balik kepada pembina. So, dia sebenarnya pembina. Cinta dirayu, cinta kau dan aku. Andai kata kita bertemu lagi, kau beri ku terima segalanya. Aku menang, pasti ada jawabnya. Ramai-ramai jangan malu, buat je, hentak je. Kita akan buat sekali saja. Which is senyumlah sayang, senyumlah jangan bersedih. Jap, tak nyanyi pun nyanyilah. Ikut depan. Senyumlah sayang, senyumlah jangan bersedih. Ceriakan diri, ceria sampai ke. Mohon restu ayah bunda, berjuang hingga berjaya. Dan kamu takkan dilupa. Senyumlah jangan bersedih. Ceriakan diri, ceria sampai ke hati. Mohon restu ayah. Jangan ambil beg lagi tu. Oh, si Sola lalu. Tak ada impact. Kau banyak gambar kosong 5 sama kan? Mana tu? Ya. Cuba kau. TikTok. TikTok Lepas semakin ku kerja. 1, 2, 3. Tu bijak. Kecil tu. Macam ke sana je, aku tak nampak je ni. Tahu. Tak apa, kau selima nampak semua. Ya dah. Memang dah macam Kalau aku nampak paru tak Ada yang banyak punya muka. Tak apa lah, saya cantik lah. Saya pun pasal ni gila-gila. Boleh jumpa ni sama kami semua mesti boleh panggil abang kakak ke, dah panggil saya kalau mungkin abang kakak pun apa. Kakak. Oi, mana. Okey. Mak. Mana-mana pun boleh. Ni semua ni adalah abang-abang semua punya sini ya. Jadi itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.
lah buat nak gambar ke IG ke apa dia boleh dengan saya je boleh. Timizan. Okey, Timizan kita mulakan. Cepat. Timizan lah. Okey. Macam mana dia berkandang? Tak ada kandang. Cuba Aitan. Okey, 1, 2, 3. Beli lah. Okey. Sekali lagi. Letih hibur. 1, 2, 3. Korang bully dia. Okey. Baik. Okey, berhenti cukup gambar dulu. Siswa. Dah. Cukup. Kita bahagia. Aku tahu kau takut, tapi jangan bimbang. Sudah terbukti dalam reminiscensi aku kan hilang. Woi, seronok. Tahu ke?